Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haziq bin Muhammad Osman dari SMK Seri Kampar ingin membuat resensi buku yang bertajuk Ku Genggam Tanganmu. Buku ini ditulis oleh Osman Ayub dan mempunyai bilangan surat sebanyak 401 dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini mengisahkan tentang seorang guru yang bernama Amirul dan lumpuh akibat kemalangan jalan raya. Pada peringkat awal, Amirul dijaga dengan baik oleh Syakira. Namun, Syakira meninggalkan Amirul kerana tidak dapat bertahan dengan perangai buruk bapa tiri Amirul. Setelah menceraikan Syakira, Amirul dijaga oleh Salam, iaitu abangnya sendiri. Abangnya Salam mengupah Haryanti untuk menjaga Amirul, tetapi hidup Amirul semakin tertekan dan menghadapi pelbagai dugaan. Ini kerana sikap penduduk kampung yang mula mencemooh dan memfitnahnya dengan Haryanti. Walau bagaimanapun, Amirul menang. Walau bagaimanapun, semua perkara ini berakhir apabila Amirul menang dalam kes tuntutan kemalangan jalan raya. Akhirnya, Amirul memulakan hidup barunya dan mengambil Haryanti sebagai isterinya yang sah. Terima kasih.